Parti Pejuang akan bertanding sekaligus meletakkan calon pada pilihan raya negeri PRN di Johor dan Negeri Sembilan. Presidennya Datuk Seri Mukris Mahathir yang mengesahkan perkara itu berkata bagaimanapun jumlah kerusi yang akan ditandingi adalah terhad. Jelas Mukris pihaknya mengambil sikap mengukur baju di badan sendiri. Langkah itu turut diambil sebagai strategi parti bagi memastikan persiapan kempen lebih teratur dan memperoleh kemenangan yang realistik. Tambah beliau, Pejuang akan mengambil pendekatan bekerjasama dengan parti lain dan berharap tidak bertembung dengan rakan-rakan politik lain. Secara berterus terang, menurut Mukris, proses rundingan sudah bermula dengan 3 parti politik yang dirahsiakan. Menurut beliau, ada kawasan yang bertindih dan parti terbabit perlu berkompromi. Beliau berkata semangat utama yang dibawa Pejuang dalam rundingan adalah untuk mengelakkan perpecahan undi Melayu seperti yang disarankan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Perasmian Cawangan Berkelompok Parlimen Ketere dan Pasir Putih serta penyerahan watika pelantikan Ketua Cawangan di Kampung Setik Parlimen Ketere hari ini.